Dua, tiga. Assalamualaikum. Jadi kami dari aktiviti ramai, kami akan menunjukkan 4 jenis ikatan. Yang pertama ialah ikatan silang pada hood otak kayu. Yang kedua, ikatan simpul malam. Yang ketiga, simpul malam. Yang keempat, satu ikat kain lurus tengah beli. Jadi tujuan ikatan saya ialah ikat 2 batang kayu atau buluh bagi tujuan untuk membina jambatan, membina menara dan menyambung kayu. Jadi ini caranya. Ini caranya. Yang kedua, ikatan simpul manuk. Kegunaannya untuk mengikat tali pada tiang atau memulakan dan menamatkan ikatan seperti ikatan seraya. Ini caranya. Ini caranya. Yang ketiga adalah simpul balak untuk ikat kepada tiang dan balak. Lepas tu mengangkat dan menarik batang serta memulakan ikatan serong. Macam inilah cara dia. Dan keempat ialah satu ikatan 2,5 belit. Kegunaan dia ialah untuk mengikat tali pada kayu, tiang atau agar tidak terlucut. Inilah cara dia. Ini keempat-empat jenis ikatan. Sekian, Terima kasih.